An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, nama sebenar Abu Hanifah. Lahir di Kufah, bumi Irak, tahun 80 Hijrah. Kunyahnya Abu Hanifah, wafat 150 Hijrah. Pengasas mazhab Hanafi, tokoh fiqh yang masyhur. Tekun menuntut ilmu agama, memuliakan ilmu sepanjang masa. Kuat beribadah kepada Allah, pemurah membantu sesama insan. Berani mempertahan syariat, walau diuji tetap teguh. Akhlak mulia menjadi teladan, dihormati sepanjang zaman. Al-Quran menjadi pegangan, sunnah Nabi jadi panduan. Ijma', qiyas, istihsan, uruf melengkapkan ijtihad. Al-Fatihah